lampu pelita raya ni betul-betul real tau. Macam lampu pelita sebenar. Klasik punya lampu pelita. So yang ini, okay. Yang ini lampu pelita buluh batang dia ni kalau korang tengok ni adalah buluh original. Bukan plastik, bukan tiruan apa semua sekali. So mesti korang macam, nak tengok macam mana rupa malam kan? Okay macam ni. Kau tengok video ni, aku letakkan video pada waktu malam. Macam mana? Cantik tak? So ini aku shoot video ni dekat hampir pukul 10 malam tau. Okay, lampu dia masih lagi terang. Kenapa lampu dia terang? Okay, tips dia dekat sini. Kenapa lampu dia masih terang? Siang hari, pagi, aku top up minyak. Tak ada. Aku caskan dia punya solar dia ni. Letakkan macam ni. Siang hari, buka dia punya pelita dia ni. Letak dekat sini. Nanti petang dan nak maghrib, aku letakkan balik ni. Dia punya pelita ni dekat dalam dia punya holder dia ni. Sebab itulah lampu pelita aku ni sampai pukul 12 malam masih lagi menyala. Tapi, kalau korang punya pelita korang ni, memang duduk dia dekat matahari direct. Okay, matahari direct terus dekat sini. Korang tak payah buka lah. Tak payah buka. Biarkan dia jemur, biarkan dia cas sendiri. Tapi kalau korang punya pelita ni terlindung dengan matahari, korang buatlah macam cara yang saya buat ni. Okay, saya bagi jaminan lampu pelita ni memang terbaik. Dah nak masuk raya, dah nak masuk puasa yang keberapa, dia nak masuk malam 7 lekor kan. So, grab lah, ceriakanlah rumah nak raya ni kan. Okay, kau pergi ambil lampu pelita ni kat dalam beg kuning aku. Lampu pelita solar buluh, klasik. Okay, pergi dekat dalam beg kuning.